selawat ni betul-betul bila nak buat? Kalau tak cari waktu nak buat, tak jumpa waktu nak buat. Tuan-tuan, di akhirat nanti tuan-tuan sekalian, pada padang mahsyar ni, kita harap pertemuan kita dengan Nabi SAW. Tuan-tuan nak berjumpa Nabi, tuan-tuan banyak selawat pada Nabi SAW. Nabi SAW sebut, siapa yang banyak berselawat kepada aku, maka dia akan dekat tempatku nanti di yaumul qiyamah. Banyak selawat. Orang yang paling aula untuk mendapat syafaatku nanti di yaumul qiyamah ialah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Tuan-tuan punya banyak kelebihan selawat, dan simple saja nak selawat. Allahumma salli ala Muhammad paling kurang. Betul tak ni? Siapa tak reti selawat? Allahumma salli ala Muhammad paling kurang. Tapi gamak ke nak panggil Nabi SAW dengan nama Muhammad saja? Panggillah Sayyidina Muhammad. Adab kita dengan Nabi SAW. Tak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu sambung pula dengan kali keluarga Nabi SAW, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faham tak ni? Ataupun sambung sekali dengan barakah dan apa ni, sahabat-sahabat Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi barik wa sallim. Ataupun nak dapat selawat yang paling sempurna, selawat paling afdal, selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Duduk renung, rasa macam biasa dengar taman lentai akhir tu. Tak nak dengar sebab tu panjang lah tu. Tapi paling kurang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad paling kurang. Semua orang hafal, dan kita tahu punya besar kelebihan dia selawat ni. Tapi pasal apa payah sangat kat kita ni? Hang tu nak tanya. Payah semua nak sebut. Faham ni? Nak duduk saja-saja bawa kereta, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala. Tak buat juga. Tak buat. Sambil berjalan, tak buat. Sambil duduk bersila, tak buat. Bila nak buat lah? Betul-betul bila nak selawat? Kalau tasbih, ada juga lepas mayang kita tasbih. Betul ni? Tahmid, ada juga lepas mayang kita tahmid. Tu pun tak buat. Tu imam buat, kita cunggik keluar. Start motor belah balik. Ni subhanallah, subhanallah. Saya tak tahulah, saya tak faham lah. Orang suruh kita buat lepas pada semayang subuh, lepas pada waktu subuh, waktu asar. Siapa yang selawat padaku 10 kali pada waktu paginya dan 10 kali pada waktu petangnya, maka dia akan mendapat syafaatku nanti di yaumul qiyamah. Suruh, tak buat juga. Tak buat juga. Kalau orang tanya ada, tahu tak kelebihan selawat? Tahu. Buat tak? Dah. Tahu kelebihan istighfar? Tahu. Buat tak? Buat juga lepas semayang. Ada juga waktu lepas semayang kita buat. Faham tak ni? Selawat ni betul-betul bila nak buat? Kalau tak cari waktu nak buat, tak jumpa waktu nak buat. Faham ni? Sampai orang paksa kita selawat pun kita tak selawat lagi. Orang suruh kita selawat pun tak selawat lagi. Tak, bila orang suruh kita selawat, waktu orang kata nama Nabi SAW, kita kena selawat. Betul ni? Buaidah, celakalah siapa yang disebutkan nama kamu wahai Muhammad SAW, lalu dia tidak berselawat kepada kamu. Waktu Nabi SAW naik tangga mimbar, celaka orang ni. Siapa? Orang yang bila sebut nama Nabi, nama kamu wahai Muhammad, dia tak selawat pada kamu. Kita berapa kali dah sebut nama Nabi SAW daripada pukul berapa tadi yang tuan-tuan silan? 7 suku, 745 tadi dia sebut nama Nabi ni berpuluh-puluh kali dah. Berapa kali kita sambut dengan selawat?